Okey, selamat pagi dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat Alam Raya semua. Sekarang ni kita berada dekat pasar besar Bacang. Tadi baru borak-borak dengan ayah sekejap kan. Sekarang ni dia pergi beli udang sekejap. Hari ni kita nak mancing dekat Kelong Nazri Kelong Nazri, kalau tak silap saya dekat Sepang Bagan Lalang Yang untuk saya memang saya pertama kali pergi ke Kelong ni. Memang tak pernah pergi. Tapi untuk ayah saya selama ni saya rasa dia dah pergi banyak kali cuma saya tak ikut dia kan. Jadi hari ni ayah saya telah mengajak saya untuk pergi sekali dengan member dia. Jadi saya pun ikut lah Sebab kita yang pandu Grab kan, sebelum masa pun ada masa juga sebab buat Grab pun dia ikut masa sendiri kan. Jadi bila kita nak kerja, bila kita nak cuti pun ikut suka hati kita kan. Tapi pada pagi ni ayah saya dia singgah Dia singgah dekat pasar besar Bacang ni untuk beli udang. Semalam saya tak sempat belikan jadi beliau telah belikan untuk kita Dia bawa berapa koyan? How many? Five koyan. Mana itu crazy bait. Foto. PPHP Sepang. Oh, crazy bait. Kereta alright. Okay, kita baru sampai. Oh, banyak umpan. Tumpang masuk Okey. Bekas tu ke? Bekas tu. Okey. Yang ada dua batang bom. Oh, Apollo so got siang Oh, okay. Ini I also got buy Apollo. Okey, sahabat-sahabat, sekarang ni kita berada dekat kedai umpan Saya rasa tempat ni dia Sungai Pelik kot rasanya. Ni antara barang-barang yang dia ada Benang ikan umpan pun ada RM4.70 RM4.70 Oh, this one is a group we all fishing together, is it? Rainbow. Oh, we all fishing together, is it? Okay. Hi. Hi, how are you? Ni my son. Oh, yeah, correct. And you also, right? Okay. I didn't know because I first time meet you all. No, very long time ago. Really, man? Ya, dah lama tu. Pulau P pun dah tak boleh masuk lagi. How many years ago? 3-4 years, I tak boleh ingat lah, sorry lah. Ni ada, Robert. Ni lu ada. Rasanya okey lah. Orang muda ada. Sekarang
boleh lah. Nanti naik tangga ke mana? Naik tangga susah, yes. Ni sarai umpannya. Ini what is consider pintu gerbang. This pantai also not bad. Ini boleh mancing. Lepas simpang, lepas besok balik, lepas simpang. Oh, this one looks like Pengkalan Balak like that. Oh, the chalet, the hotel in the water. Okay. No more already ah. Oh, cantik juga tempat ni. Boleh tahan air dia. Bersih jernih. Bagan lalang Okay. Lepas tu dah. Thank you. Why we put Wait. two ice together? Wait. Cannot. Too heavy. I already said. Okay, thank you. Too heavy is not. Apa lagi dah? Pukul 10 ke pukul berapa? Ada grup naik, tak balik. 10 something like that lah. 10 lebih lah. Then you can know what time to mark up the thing, what time to pack it. Okay. Tinggi. Kalau air rendah kena batu semua boleh nampak. Oh, the beach also looks like Port Dickson already. This one, I don't know what you call this one. This one also looks like Lexis Hibiscus. Correct. Sure man? Yes. Serious ah? Oh yeah. Only one. Oh. That two. Oh, very nice. Nice water got fish or not? That's why I don't want to play top already. I'll play bottom already. Nama ni ikan tunggang. Fish ada. Rare. For Malaysia is rare lah. Indonesia a lot. Saya bawa Apollo. Naik dulu. Okey. Tak apa. Kaki sudah sakit dah. Okey. Bang, saya tumpah naik Okey, terima kasih. Tempat ni agak luas agak luas, agak selesa. Oh, tengok air dia pun cantik. Oh, dengan apa ni, banyak juga ikan main dekat bawah ni. Tak tahu ikan apa, tapi boleh try lah pakai Apollo. Penat. Tak larat tadi angkat barang. Okey, sahabat-sahabat yang ni ada apa ni, tempat untuk tidur. Bilik ni King Kumpau. Dia pun boleh tahan juga. Kita tengok apa ni, dia pun ada satu bilik. Okey sahabat-sahabat, saya rasa memang selama ni ramai yang telah pernah bertandang ke Kelong Nazri ni lah. Tapi untuk saya pertama kali, untuk saya first time Jadi saya memang agak tuja lah nak cuba. Ni tengok ada banyak ikan ni
Tak tahu ikan apa. Oh, kalau pakai Apollo mungkin dia sedap oh. Dia boleh apa ni, sangkut kan, dia makan Apollo. Okey, sahabat-sahabat yang ni adalah perambut Apollo. Perambut Apollo kertas kertas yang warna hijau tu. Saya dah ubah soy Saya dah gabungkan 2 perambut Apollo sekali lah. Jadi dia sana ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mata Ni saya tengok ikan dia kan main aktif lagi makan Apollo Satu Tengkerong comel tengkerong. Tadi dapat selah. Dia banyak ni, dia tengah makan tapi tak sangkut. Mungkin dia dah terlampau kecil kan. Tu dia. Ni baru selang. Comel. Tadi dia tarik Okey sahabat-sahabat tangkapan yang pertama ikan talang. Boleh nampak apa ni dia dalam air tu. Okey, got fish already. Okey boss. Talang. The first catch. Okey, sahabat-sahabat dapat ikan talang. Okey lah, tadi dia tarik terus Tapi tadi apa ni ada orang call saya lah. Ada orang call saya pergi ambil jawab telefon kan. Tapi yang ni dia ikan talang. Pembuka tirai ikan besar. Ni kita pakai jig Tadi macam ada ikan sambar, ikan todak rasanya. Saya ni bukan kaki casting sebenarnya, tapi boleh cuba lah sebab nampak pot ni macam ada potensi Potensi apa ni untuk pakai jig Dapat ikan pakai jig. Ni tadi tak dapat rakam tapi ada on jig. Aduh, terlepas. Oh boss, what fish? Mau ikan lembu lah, so big. Oh, this one my father rod is it? Oh. Oh, okay. Ikan lembu. Oh. Yes.
Okey, sahabat-sahabat, yang ni ikan daun baru Oh, Ini umpan apa you pakai ni? Rasa udang pasar. Udang kopi. Udang pasar. Udang kopi ada dua. Udang pasar potong adu, yes. Oh. Where you throw towards at the back You throw the hand. Oh. Okey, sahabat-sahabat yang ni dekat apa ni, keadaan dekat bawah kelong. Saya ni dah petang dah. Ayah saya dapat 2 ekor daun baru. Saya ada 4-5 ekor lah, gelama dengan tengkirongan campur-campur dengan satu talang. Saya ni rasanya air tengah surut tapi air dia masih cantik Kita apa ni, tunggu malam sikit lah. Tunggu malam sikit, mungkin ikan baik dia datang. Saya pun baru bangun tadi, tidur sekejap kan sebab penat. Cik banyak-banyak mata polo. Udang pasar, potong nadu. Berat Alah, hai ikan duri. Tempat ni pun ada ikan duri juga. Ini ini tarik dia. Tak tahu ikan apalah. Dapat. Okay, ada layan ni. Apa benda ni? Brother, what is this? 老板，这个是什么鱼啊？ Oh, itu same your father's one very one. No lah, this one not daun baru. This one don't know ikan apa ni. You don't want also small one, you think for bait lah, play for bait. Bait lah, betul lah. Okey, sahabat-sahabat saya ni kita berada dekat bawah kelong ni. Saya nak ni tunjuk pada sahabat-sahabat ni. Siakap dia bukan main besar lagi. Saya rasa dalam 6-7 kilo tu adalah tapi dia tak nak makan umpan. Ni besar ni. Nampak? Besar. Macam mana nak jinakkan dia? Kalau siakap dekat Melaka dia tak ada dekat permukaan. Yang ni dekat permukaan ni besar.
By the way, what time is it now? Now is about 12:25 already. Oh, sedap ah. Itu apa tu? That one is Kopi. no, the kuih is it? Kuih. Moon cake is it? I don't know lah, Chinese from China. Oh, This one is what pumpkin ke apa nut ni. oh pumpkin nut. Itu biasa ah. Right. What? Lightning that side. Oh, lightning is it? But here still okay lah. Okay sahabat-sahabat, nampak gaya ni dia banyak joran yang terpacak tapi ikan dia tak ada lah buat macam ni. Macam ni pukul 12 lebih tengah malam. Tapi tadi apa ni, saya dah tidur sekejap lah. Cuma ikan dia kurang rancak, tak tahu kenapa. Udang hidup, udang pasar semua dia tak makan. Joran ni saya pakai satu mata besar tu. Udang hidup 2 jam dalam air saya tarik balik dia masih hidup. Dia masih hidup tak ada ikan makan. Cuma dekat bawah sana dia ada kelibat ikan siakap kan. Tapi dia pun sama, tak nak makan umpan. Dia habis. Kan jadi bombong ni. Wah, besar ni. Daun ni. Apa daun Tahu? Wah, 海岸嘛。 Brother， 你忘记关那个什么火啊？你有烧水是吧？哦，我也是在做烧水，不用紧。Nanti air tutup ah. Air buka ni. Hah? Oh, you buka. Ya, tak apa, air pun tengah masak. Ni apa benda ni? Oh, ikan sekut lah. Oh, ini okey oh. Oh, Kekek ikan kekek Ini bukan ni, ikan sekut ni. This one is quite big ah. Ấy có hổ đại隻可以食啊？ Makan dalam tengok. Quite big. Besar juga. Oh, this one boleh lah. Wah, ni berat ni. Ini ada. 10 hook punya. Apa 10 hook? 1 hook juga. Orang 10 hook kok. Wah, ini besar apa benda ni? Daun lah. Sangkut lah. Sangkut lah. Sangkut orang punya line lah. Below them there got fish.
Oh, crab. Ini tak tahu macam mana boleh naik ni. Crab. Iya. Wah, pangsit ah. Hang ah, ong ah, huat ah. Ini macam mana dia? Tangkap. Dia kena Oh, speed 5 tu. Speed 5. 啊高兜下得數啊。呀。 nampak speed ah. 呢個可以食啊，可以食啊。啊 Mai bên ngon thì xịt. 啊， Tôi chỉ ngon thì xịt á. Ủa thì- Xịt đó. 有陣。tak apa, I think I bring at the back ah. But thanks ah, thanks. I appreciate it. Each person sama. Divide by 3 ah? No. Divide by 2. Divide by 2 ah? Ada 30 no? Ada 30. Uff. Go back to each person how much you know? 150. Okey lah sahabat-sahabat, saya rasa yang ni je lah penutup tirai untuk kali ni. Pagi tadi memang okey sikit lah. Dia ada beberapa ekor sekut yang makan umpan saya. Air dia bersih. Cuaca dia sana ni semalam ribut Semalam ribut tapi pagi ni dia nampak macam mendung gelap sikit lah. Tak tahu lah. Tapi pagi tadi okey je. Sebab saya pakai mata banyak kan. Semalam siakap munculkan diri tapi dia tak nak makan umpan. Tapi apa-apa pun bagi pendapat peribadi saya okey lah. Kelong Nazri ni dia okey. Boleh pakai jig kalau kurakan kelong dekat Melaka saya try jig. Tak tahu lah macam tak ada ikan makan ataupun tak ada yang sudi layan kan. Tapi sebab tempat ni diorang kata talang banyak. Jadi semalam ikan yang baham jig saya dia talang dengan todak Tapi yang talang tu, anak talang tu dia tak naik sebab saya saja nak slow layan-layan kan. Sampai dah sampai dekat dia lucut. Oh, meriah. Oh. Okey abang semua, semoga ada kemanisan untuk trip hari ini. InsyaAllah. Baik. Semalam ribut lah. Dulu sampai pukul 9 pagi. Pukul 10 malam lagi. Mancing pun tak boleh. Ni abang semua pernah datang ke? Selalu Ini dah. Oh. Tapi banyak mati lah. Dalam ada satu sungai tak tahu siapa punya. Kadang-kadang tinggal. Apa seluar? Seluar. Mati kita goreng. Mati kita goreng. Air buka dulu. Jig dia tadi ikan makan ke? Ha? Saya bukan katil. Orang Melaka juga ke? Maka. Serius? Yes, serius. Tapi dah duduk ceras sama lah sama Oh ceras Baru esok nak pergi JPJ Bukit Katil. Dekat rumah Eurofam tu. Oh sana. Okey. Faham. Tak, JPJ Melaka kan? Kan dekat rumah. Bukit Katil. Betul memang dekat apa ni? Rumah dia. Rumah dia. Tengah nak buat jalan tu nak besarkan. Dia talang. Talang dia. 3 ekor semalam. Dia bilis banyak lalu. Daripada sana bilis. Dia akan cross. Dia banyak. Oh, tapi kecil je lah. Kecil je Yelah, lah. tak besar dia pun banyak ni. Yelah. Make this thing so that can jalan. Ya, yesterday I jalan di bawah. Then we all go down. Ada yang besar tak? Daun baru lah 2 ekor. Nampak? Tengok dia. Cakap halo. Dia tak ada. Ada. Korangnya bagus. Korangnya. Biasa lah. Pasal dia biasa lah. Korangnya kita tak ada on sampai tempat kan. Dia mohon. Dia duduk sendiri ya? Dia tak ada ikan. Kita tekan juga? Pasal dia sini malam Nak jimat dia punya bateri kan. Jadi kita off lah. sudah gelap. Kita sini lantai duduk tengah pun dia tak banyak.